So semalam aku ada pergi dekat Lodat dan aku beli keyboard ni. Keyboard Predator John 330 RM89 je. Kalau harga asal dia 160, 170. Keyboard ni ada beberapa sebab kenapa dia best. Pertama sekali, dia punya kabel boleh buka dan cucuk, USB-C. Keyboard ni dia ada pelbagai jenis lampu. Contohnya macam ni. Adanya jenis responsif. Dan keyboard ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis connection. Pertama sekali adalah wired dan kedua adalah secara Bluetooth. Dan kalau berat tu sebenarnya dia sangat solid. Dan dia ada extra keycap. So kalau korang tak suka warna ni, boleh tukar saja warna putih.